Cuba korang bayangkan, korang tengah tengok satu movie ni, cerita dia punyalah suspend sampai korang tak sedar yang korang sebenarnya tengah tahan nafas, jantung berdegup laju, tangan dah berpeluh dan tepat pada minit terakhir cerita tu. Satu plot twist yang buat otak korang rasa nak meletup sebab langsung tak masuk akal. Kalau korang dah bosan dengan jalan cerita Hollywood atau drama Melayu yang korang boleh agak ending dia dari episod pertama, korang sebenarnya tengah terlepas sesuatu yang gila. Sebab apa tau? Industri filem Tamil atau Hollywood sekarang, kalau bab-bab thriller, psikologi, jenayah dan misteri, dorang memang berada dalam lig dorang yang tersendiri. Kualiti dia, Chef's Kiss, memang bertaraf dunia. Sebab tu, dalam video kali ni, aku nak senaraikan 5 filem thriller Hollywood terbaik dekat Netflix yang ada plot twist yang paling haru biru yang wajib korang masukkan dalam watchlist korang untuk korang layan hujung minggu nanti. Lepas tengok salah satu daripada list ni, korang tak akan pandang remeh lagi dekat filem Tamil. Assalamualaikum semua orang, Aisyah Hassan dekat sini. So hari ni kita nak bahas sesuatu yang luar biasa. Tapi sebelum kita bedah filem yang pertama, korang tekan dulu butang like dan subscribe. Tanda sokongan korang dekat channel ni dah tekan? Alright, kita mulakan dengan filem yang pertama. Let's go. Kita mulakan dengan nombor 5, Irata atau The Twins. Filem ni mengisahkan tentang dua orang pegawai polis kembar seiras yang mempunyai persinar jauh berbeza dan hubungan mereka pun tak berapa baik. Cerita bermula apabila salah seorang daripada mereka ditemui mati dalam keadaan yang misteri di dalam balai polis. Apa yang buatkan filem ni gila adalah lakonan mantap Jojo George yang bawa dua watak sekaligus dengan sangat berkesan. Dan tolong prepare mental korang untuk 20 minit terakhir cerita ni. Plot twist, ya Allah, memang gelap, tragis dan buat korang terdiam depan skrin. Selesai je tengok, korang mesti akan termenung sekejap sebab terfikir pasal ending dia. Seterusnya, nombor 4, Anda Garam. Okey, ni untuk orang yang suka genre supernatural, thriller, campur misteri psikologi. Durasi dia agak panjang, sekitar 3 jam. Tapi pacing dia memang buatkan kita nak tahu apa yang akan jadi seterusnya. Cerita ni menghubungkan 3 watak yang berbeza. Seorang pemain catur yang buta, seorang pakar psikiatri dan seorang pemuda yang diganggu kuasa mistik melalui talian telefon. Jalan cerita dia macam satu puzzle yang berselubung kegelapan. Pengarah dia bijak susun plot sampai kita sendiri rasa keliru mana satu realiti dan mana satu ilusi. Sediakan kopi, pasang subtitle dan layan masterpiece ni. Nombor 3, Kanum Kolayadital. Kalau korang nak thriller yang terlalu gelap atau berat, inilah pilihan yang paling tepat. Dia bermula macam filem romantik komedi biasa tentang dua orang anak muda yang buat kerja online scamming dan pecah rumah. Tapi lepas babak pertengahan, boom, cerita ni bertukar jadi crime thriller yang penuh dengan hands. Apa yang best, scam dalam filem ni sangat bijak dan moden. Bila korang ingat, korang dah tahu siapa yang kena tipu. Rupa-rupanya
ada orang lain yang lagi licik kat belakang. Filem ni sangat fun, penuh dengan plot twist dan satisfying gila bila dah habis tengok. Di tangga kedua, Kuruk. Ini sebuah filem biografi crime thriller yang diinspirasikan daripada kisah benar penjenayah yang paling dikehendaki di India, Sukumara Kuruk. Ceritanya pasal seorang lelaki yang sanggup palsukan kematian sendiri semata-mata nak tuntut duit insurans sampai sanggup membunuh orang yang tak bersalah. Sinematografi filem memang lawa gila dengan vibe tahun 1980-an. Kita akan dibawa melihat macam mana watak Kuruk ini sentiasa selangkah di hadapan pihak polis. Suspens dia adalah bila kita tengok macam mana rancangan licik dia bertukar menjadi di luar kawal. Lakonan gaya anti-hero dalam filem ni memang grade A. Dan filem thriller Hollywood nombor 1 yang wajib tengok dekat Netflix sekarang tak lain dan tak bukan Honey Always. Ini adalah definisi sebenar filem Cat and Mouse antara seorang polis yang jujur dengan seorang usahawan genius tapi berhati binatang. Kebiasaan filem aksi, kita suka tengok hero kan? Tapi dalam Tani Orvan, watak villain dia yang dilakon oleh Arvind Swam sangat genius, tenang dan kejam. Sampai mencuri keseluruhan tumpuan filem ni. Pertarungan minda antara polis dan penjenayah dalam filem ni sangat kemas, logik dan tak ada satu minit pun yang membosankan. Kalau korang belum tengok, korang dah rugi besar. Itu dia 5 filem thriller Hollywood terbaik yang korang boleh search dekat Netflix. Malam ni juga antara 5 filem ni, mana satu paling menarik korang nak tonton? Atau korang dah ada cadangan filem thriller Tamil lain yang lagi gempak? Cuba korang komen kat bawah. Dan kalau ada filem-filem yang lain selain daripada Hollywood, Mallywood ataupun apa sahaja cerita genre thriller dari negara lain yang korang nak kongsi ataupun share, sila komen dekat bawah. Mana tahu aku pun belum tengok lagi cerita tu. Jangan lupa untuk like video ni. Kalau korang suka dengan rekomendasi filem macam ni, share dekat kawan-kawan korang yang kaki movie dan pastikan subscribe saluran channel ni untuk lebih banyak review movie yang lain yang padu. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye korang.